Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahu ta'ala lana akmalal futuh wa syarah suduruna akmal syuruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna dha'if faqawi fi ridhaka du'afa'ana wa khudhna al-khali binawasina bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna zakirna bima nusina wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma. Allahumma rabba Jibril Mikail Israfil fatir as-samawati wal ard alim ghaibi wasyahadah anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi biznika innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pagi ini kita dapat meneruskan pengajian kita. Hari ini kita penawar bagi hati. Tajuk ni masih buat tawakal dan kita ni pada start topik rukun tawakal. Qala al-musannifun rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu 3. Baik, kita belajar dulu tentang rukun. Apa dia rukun dan apa beza dia dengan syarat? Macam kita belajar sembahyang, syarat sah solat dengan rukun solat. Apa beza syarat sah? Kalau tak buat syarat sah ni, tak sah solat. Rukun pun kalau tak buat, tak sah juga solat. Kenapa dibezakan antara rukun dengan syarat? Sepatutnya sekali lalu je lah. Baik, jawapannya adalah syarat sah solat ni adalah sesuatu perkara yang wajib dilakukan untuk mengesahkan solat, tetapi dia bukan sebahagian daripada diri solat. Contohnya wuduk. Wuduk bukan solat. Wuduk bukan sebahagian daripada diri solat. Jadi wuduk ni disebut syarat sah. Contohnya bersih badan daripada najis. Bersih badan daripada najis ni bukan rukun, di syarat sah. Sebelum sembahyang kena selesai dulu. Benda-benda yang sebelum sembahyang kena selesai dulu, kalau tak selesai tak sah solat, nama dia syarat. Dan kalau sesuatu tu sebahagian daripada diri solat, angkat takbir, silap. Ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar tu dah solat tu. Jadi sesuatu yang kalau kita tak buat tak sah, tetapi sebahagian daripada diri solat, maka tak sah solat. Itu nama dia rukun. Sesuatu yang kita tak buat dan dia sebahagian daripada diri solat, maka tak sah solat, yang tu nama dia rukun. Itu beza rukun dengan syarat. Jadi bila kita kata rukun bagi tawakal, sebelum ni kita jumpa rukun taubat, maka dia mesti sebahagian daripada diri taubat tu ada perkara tu, bukan sebelum taubat. Baik, rukun bagi tawakul itu 3. Kenapa letak sabdu ni? Memang bacaan dia dengan sabdu. Kalau ejaannya macam ni, sebab dia punya wazan macam tu. Fa'ala pula. Wakala yuwakilu, bukan. Tawakala, tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Tafa'ul. Memang ada sabdu pada wazan tu. Tawakala, yatawakalu, ta'akulan. Pertama, rukun tawakal ni. Pertama, tauhid. Pertama tu rukun dia mestilah mempunyai tauhid yang jelas. Lepas tu kalau orang tak mengaji ilmu tauhid, macam mana dia nak mengamalkan tawakal kepada Allah? Kerana penyerahan kepada Allah ni mempunyai pelbagai tafsiran yang boleh jadi salah. Saya dah serah pada Allah, ikutlah apa nak jadilah. Ni ayat-ayat macam ni biasa kita dengar ni. Penyerahan kepada Allah tanpa cara yang sungguh akan jadi jabariyah. Apa maksud jabariyah? Meninggalkan usaha dan ikhtiar. Sebab itulah sahabat rahmati Allah, kita lihat zaman ini, apa-apa saja perkara yang berkait dengan perkara akhirat, kita lebih bersifat tawakal, mengurangkan usaha. Apa-apa perkara yang melibatkan perkara dunia, kita lebihkan usaha, mengurangkan tawakal. Ini akidah pesen baru. Pegangan ni fashion baru. Pegangan ni tak ada pada sebelum ni. Kita membezakan antara dunia dengan akhirat. Kalau bab dunia, nak letak tawakal pada Allah Ta'ala tu, kita nak usaha sontok, orang kata. Nak usaha tu sampai dia punya shilling, usaha. Barulah kata tawakal pada Allah. Yang duk sampai shilling usaha tu, habis tinggal Melaka tu agama tu. Yang haram langgar, yang wajib tak buat, yang
Yang sunat apatah lagi. Yang haram pun dilanggar. Tiba-tiba kata tawakal. Yang ni bukan konsep dia. Sebab apa? Sebab tawakal itu bukan sehingga kita melanggar perintah Allah. Kemudian dalam berakhirat pula buatnya ala kadar. Sembahyang pun lebih kurang. Nak jaga agama kadang-kadang tak berapa nak peduli pun. Tapi ada rasa tawakal dengan Allah, serah pada Allah. Buat sikit, penyerahannya banyak. Jadi kedua-dua ni salah. Kedua-dua ni salah. Salah kenapa? Kerana dalam akidah, dia mengajar kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apabila kita menyerahkan kepada Allah pada hati, gantung pada Allah, maka tubuh badan 100% berusaha. Yang makna usaha ni usaha apa? Adakah sekadar usaha dengan maksud yang kecil, kalau susah, usaha keluar pada susah jadi senang? Adakah tu maksud usaha? Itu bukan maksud usaha. Usaha dekat sini adalah konsisten kita tetap jadi hamba Allah. Berusaha untuk tetap jadi hamba Allah dalam apa juga ujian yang Allah Ta'ala beri. Lepas tu serah pada Allah. Serah pada Allah tu apa? Serah pada Allah tentang susah ni. Serah pada Allah tentang mudarat ni. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan. Kita konsisten dengan perjalanan sebagai hamba. Orang mengaji akidah, dia faham. Inilah makna tawakal. Dia berusaha dengan tak semayangnya, berusaha tapi penuh dengan maksiatnya, berusaha dengan penuh dengan kelalaiannya, tiba-tiba mengucap pada mulut tawakal. Konsep tawakal tu langsung tak kena pada diri dia. Sebab tu dia kena ada tauhid, mengasakan Allah. Kena belajar tauhid nak dapat tawakal ni. Kalau tidak, berdoa lah kata orang faham. Yang kedua, kelakuan hal hati. Nanti dia akan hurai lah tentang kelakuan hati. Bagaimana hati tu nak duduk? Di mana hati tu nak duduk? Kalau kita kata orang tawakal ni hati dia dekat mana? Itu kelakuan hati. Elok dobik kat situ, kelakuan hati. Dan yang ketiga, pekerjaan. Tidak boleh tidak, orang dalam perkara-perkara tasawuf ni, dia bukanlah sesuatu yang hanya mati dalam hati. Dia mesti diusahakan. Dia mesti ada usaha, mesti ada amal. Ini pekerjaan. Bagaimana pekerjaan orang yang bertawakal? Kita baca ni kan, kita rasa sedikit berat lah. Tapi ala kulihat, kita berkenal-kenalan lah. Dan bukan sekadar berkenal-kenalan. Allah Ta'ala nak suruh kita duduk macam ni. Hidup macam ni kenapa? Kerana apabila kita dah ringan dalam bab dunia kita ni, sebab yang menyusahkan kita banyaknya bab dunia. Bila dah ringan, kita banyak masa nak bertumpu pada kerja akhirat. Ni Islam dekat Malaysia ni kena pijak, kena lanyak, kena henyak. Kenapa? Tak ramai ke umat Islam? Ramai. Umat Islam dia tidak tampil ke depan untuk menjaga agama ni. Yang tampil ke depan tu pula difitnah. Yang memfitnah tu pula orang Islam. Mereka ni fitnah orang, lepas tu kutuk-kutuk orang, dia sibuk dengan kerja dia, dia sibuk dengan hidup dia tak peduli pun tak Islam. Allahu Akbar. Amin, kita belajar tentang tawakal. Apabila kita mula boleh meringankan dunia kita boleh serius dengan akhirat. Nak serius dengan akhirat ni, Islam tu bukan sekadar ibadah, duduk atas surau masjid, duduk di masjid, duduk atas tikar sajadah, bukan. Islam tu satu agama yang diperjuangkan. Sistemnya diperjuangkan. Baik, kita baca. Adapun tauhid, nak dapat ilmu tauhid ni. Adapun tauhid, maka seperti bahawa engkau i'tikadkan, kau simpulkan dalam hati dengan i'tikad yang putus, dengan tidak ada keraguan. Segala keraguan yang syaitan datangkan, buang dia. Sebab yang syaitan datangkan tu bukanlah kebenaran. Jangan cepat sangat tertipu. Bila syaitan, contoh kita ada duit berapa ringgit dah tinggal ni. Sedekah sekarang, tak cukup duit aku. Allah kata dah. Allah kata bukan syaitan kata. Allah Ta'ala kata bukan Ustaz Airi kata. Allah Ta'ala kata orang sedekah ni Allah akan buka pintu rezeki dia. Bahkan berlipat kali ganda. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Pinjaman yang baik di sini dengan mana? Sedekah, infak, waqaf. Yang baik dengan mana? Ikhlas kepada Allah. Bukan menuntut sesuatu yang lain pada Allah.
fayudha'ifahu lahu, maka Allah Ta'ala akan menggandakan, membalasnya dengan balasan yang sebanyak mana? Ad'afan kathiratan, dengan balasan yang berganda-ganda banyaknya. Kathirah, banyak sangat. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, Allah Ta'ala lah yang menyempitkan, dia juga yang meluaskan. Wa ilaihi turja'un, Allah kata begitu. Tiba-tiba setan kata ketika nak sedekah, hai, tak cukup duit nanti. Ni setan kata ni, jangan tertipu dengan setan. Itulah contoh-contoh masuk kata etikot butuh tu. Etikot yang tak butuh, tahu dah Allah Ta'ala ni, tapi sekarang dia minta tapi ni, yang ni nama keraguan ni. Syak. Etikot yang tidak putus. Bukan tak sampai makna etikot tu. Baik. Bahawa, tengok, apa yang nak disimpul tadi contohnya, sedekah tadi, yang nak disimpul kat sini. Apa yang kena etikot dengan etikot yang putus ni? Bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala. Nak tawakal pada Allah Ta'ala ni, nak serah diri pada Allah Ta'ala ni, kita kena faham bahawasanya perbuatan atas muka dunia, atas alam ni siapa punya? Semua Allah punya. Yang beri bekah tu Allah punya. Yang kita ni tak beri bekah. Bila kita faham perbuatan kita tidak pernah memberi bekas, maka nak tak nak, kita memang kena serah pada Allah. Ikutlah Allah. Allah nak buat apa kat aku ni. Perasaan tu kena ada. Sebab atas keyakinan, segala yang berlaku dalam alam ni adalah perbuatan Allah. Adakah perbuatan Allah dipengaruhi oleh usaha kita? Tidak. Adakah perbuatan Allah dipengaruhi oleh kuatnya kita beribadah? Tidak. Adakah perbuatan Allah itu dipengaruhi, kesan perbuatan Allah itu dipengaruhi dengan perbuatan hamba? Tidak. Perbuatan Allah Ta'ala ni adalah penzahiran ketentuan Allah Ja'azali. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Apa saja musibah yang menimpa kamu dan yang menimpa alam ini, bumi ini, dia tidak akan terjadi kecuali ia telah pun ditentukan dalam sebuah kitab yang Allah Ta'ala jadikan kitab tu sebelum adanya kamu. Jelas dah ayat tu mengatakan bahawasanya takdir Allah sisi Allah. Takdir itulah apa yang telah ditakdir, yang itulah yang dizohirkan. Yang Allah Ta'ala zohir tu namanya perbuatan Allah. Kita kena ada iktikad yang putus bahawasanya tiada yang memperbuat, yakni memberi bekas, melainkan Allah Ta'ala. Itu kena ikat kuat-kuat. Kena ikat kuat-kuat. Kita kena faham bahawasanya apa saja usaha kita, hasil yang ada tu bukanlah datang daripada usaha, bahkan datang daripada perbuatan Allah. Yang kita nak jaga adalah ketika usaha tu, ni banyak kali ulang ni, ketika usaha tu adakah menyebabkan kita terkeluar daripada jadi hamba, ataupun kita tetap dalam keadaan hamba. Yang itulah yang jadi nilai sisi Allah. Hasil mahsul, rizal, keputusan, yang tu memang dah ada sisi Allah dah. Begitulah dunia ni berfungsi hakikatnya. Dunia ni berfungsi hakikatnya begitulah. Orang sedar ke, orang tak sedar ke, orang peduli ke, orang tak peduli ke, apa saja berlaku atas muka dunia ni, langsung tidak lari daripada apa yang diketahui oleh Allah dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kerja kita cuma perlu meyakini perkara yang hakikatnya memang begitu. Kalau kita meyakini dengan cara yang lain, dengan ilmu yang lain, dengan pendapat yang lain, yang tu semua salah. Semua salah. Tak ada yang betulnya. Yang betulnya adalah meyakini bahawasanya apa saja yang berlaku itu perbuatan Allah. Itulah perkataan yang betul-betul betul. Inilah perkataan yang paling benar. Apa lagi perkataan yang paling benar daripada ni? Cuba fikir elok. Tak juga Ustaz, kadang-kadang usaha kita ni perlu usaha kita ni beri kesan juga. Ini adalah pendapat-pendapat yang meragukan. Datang pada mana pendapat ni? Usaha kita itu adalah jalan kehambaan. Tempat untuk Allah Ta'ala, tempat Allah Ta'ala mengira antara dosa pahala. Beri bekah nak pada kejayaan ataupun kegagalan, tak beri bekah. Yang ni kita belajar dalam akidah. Jangan sekali-kali tukar perkara ni. Pegang elok. Inilah perkataan yang benar-benar benar. Yang betul-betul betul. Kena pegang ini. Itu dia kata 100% tu. Tak payah fikir panjang lah.
Segala perbuatan tu perbuatan Allah. Kemas yang tu dulu. I'tiqad, putuskan dia. Ketunggalannya tiada yang menyebutui baginya. Perbuatan tu datang daripada ketunggalan Allah. Asa lah. Tidak ada yang menyekutui, tidak ada yang membantu, dia tidak terpengaruh dengan cadangan yang lain. Siapa nak bagi cadangan kat dia? Ketika dia menentukan perjalanan alam ni, benda lain semua tak ada lagi. Siapa nak bagi cadangan? Takkan kita pula, ya Allah, eloknya kita buat begini ni. Tak ada. Tak ada yang mampu mempengaruhi dia. Tak ada yang mampu menekan dia untuk buat sesuatu yang dia tak nak buat. Tak ada. Dia lah satu-satunya zat yang sempurna. Zat yang wajibul wujud. Ketika alam tak ada, dia ada dengan kesempurnaannya. Yang tidak bergantung pada sesuatu yang lain. Kayanya kaya mutlak. Baginya kerajaan dan puji. Semua kerajaan dalam dunia ni adalah milik dia. Itu maksud baginya kerajaan. Walaupun sehebat mana kuasa sekarang ni, siapa yang paling kuat, yang menunjuk kuat? Israel tunjuk kuat. Amerika Syarikat tunjuk kuat. Semua kerajaan-kerajaan yang kuat ni, di hari akhirat kelak Allah tanya satu perkara. Ketika Allah Ta'ala telah hancurkan alam ni, yang semua kerajaan yang dianggap kuat ni dihancurkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tanya, limanil mulkul yaum, bagi siapa kerajaan hari ini? Allah Ta'ala tanya pada siapa ni? Alam dah ghaibul wujud. Semua kuasa besar yang menyangkakan dunia itu dalam genggaman mereka, semua kuasa besar dunia ni, Amerika, kalau dulu Soviet Union, Rusia, Israel, yang kuat ni, yang mereka rasa mereka sedang genggam dunia ni dalam tangan mereka, akan hancur binasa. Kita lagi pula. Lalu Allah Ta'ala hanya ketika kita, limanil mulkul yaum. Siapa kerajaan pada hari ini? Siapa kerajaan sebenar pada hari ini? Siapa nak jawab? Tak ada orang boleh jawab. Semua dah habis, semua dah mati. Yang jangak-jangak, yang hebat-hebat, yang duk rasa dunia dia punya ni mati belaka dah. Oleh kerana tidak ada yang mampu menjawab, kerana semuanya dah habis, berhapus belaka, lalu Allah Ta'ala sendiri menjawab, lillahil wahidil qahhar. Lillah, semua kerajaan ini adalah milik Allah yang asa dan maha perkasa. Jadi semua kerajaan ni milik Allah. Hari ni kita nampak pada mata lendir kita, kerajaan tu milik manusia. Ini presiden ni punya, dia boleh buat ikut suka dia. Sebenarnya itu semua dah berada dalam takdir Allah dah. Allah tunggu masanya yang sesuai untuk menewaskan mana-mana kerajaan, untuk menjatuhkan mana-mana kerajaan dan menaikkan mana-mana kerajaan. Yang itu pada takdir Allah, yang itu kita kena yakinlah. Pada usaha kita kena berjuang untuk Islam ni. Jangan kata bila kalau gitu tinggal pada Allah lah. Allah lah buat. Tak betul pula. Hujahnya Nabi SAW pun apabila dia berjuang sampai dia wafat, dia berjuang. Tak berhenti berjuang. Bahkan all out dengan perjuangan dia. Kalau dia kata kerajaan Allah jagalah, maka dia tak perlu berusaha. Tapi sejarah membuktikan Rasulullah SAW menggunakan seluruh keregak dia, seluruh masa dia ada untuk memperjuangkan Islam. Membuktikan pada sudut usaha dan ikhtiar, Islam perlu diperjuang. Baik, simpul tu, tiada yang menyekutui baginya. Baginya kerajaan dan puji. Segala pujian hanya pada Allah. Nak puji apa? Puji langit cantik. Allah buat. Nak puji apa? Puji makwa cantik. Itu Allah buat tu. Makanya kalau kita memuji, sebenarnya hakikat segala pujian tu milik Allah. Apa yang kita nak puji? Apa nak puji? Nak puji apa? Nak puji makanan sedap. Makanan tu Allah buat. Nak puji orang baik. Baik tu Allah buat. Segala puji itu milik Allah. Ni nak ikat lah ke ni? Nak ikat dah nanti ni. Dan ia sangat kuasa atas tiap sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala tu atas tiap-tiap satu sangat berkuasa. Apa makna kuasa dekat sini? Mentakdirkan segala sesuatu. Ni maksud berkuasa. Berkuasa tu bukannya bermakna dia nak suruh orang tu buat sendiri pun boleh. Dia nak menguasai pun boleh. Bukan tu makna dia. Makna berkuasa adalah dia menguasai tiap-tiap sesuatu, bahkan dia menentukan pergerakan tiap-tiap sesuatu, menentukan takdir bagi tiap-tiap sesuatu. Sehingga tiap-tiap sesuatu itu tidak pernah berada di luar pada takdir Allah. Tidak pernah berusaha di luar daripada pengetahuan Allah.
dan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah. Ni nak kata menguasai ni pada segala sudut. Pada segala sudut dikuasai. Yang ni nak simpul lah hati ni. Nak simpul tujuan pun nak dapat tawakal. Sebab tu tawakal bukan senjata untuk kita mendapatkan sesuatu. Bukan. Maksudnya, okey aku dah tawakal pada Allah, dah suka pada Allah ni, Allah mesti bagi. Salah tu. Tawakal ni kita faham awal dah. Kita faham awal dah. Allah tentu dah. Perbuatan Allah lah jadinya. Hanya dia lah satu-satunya zat yang boleh buat, boleh tak buat. Kuasa dia sahajalah yang memberi berkah. Jadi tak ada langsung isu bila aku tawakal lalu Allah Ta'ala kena beri. Tak ada, perkara tu tak ada. Perkara tu adalah tanggapan yang salah. Sebab tu ramai orang kecewa dalam tawakal ni. Kenapa dia menganggap bila dia bertawakal Allah kena beri? Siapa kata begitu? Bila kita ngaji agama, oh begitu punya. Baik, seterusnya. Dan ini tauhid asal bagi tawakal. Ini adalah tauhid asal ni maksud dia asas bagi tawakal ni, ketauhidan ni mesti ada. Asas. Nak bina tauhid, nak bina tawakal ni dia kena bina atas asas akidah yang ni. Kalau yang ni tak kemas, sampai bila-bila pun tawakal kita palsu. Meyakini segala perbuatan tu Allah punya. Meyakini Allah Ta'ala ni kerajaan segalanya dia punya. Meyakini bahawasanya segala pujian dia punya. Meyakini bahawasanya dia menguasai tiap-tiap sesuatu. Meyakini bahawasanya setiap perbuatan dia tu tiada yang menyekutui dia sehingga dia boleh dibawa berbincang untuk melaksanakan sesuatu. Yang ni asas kalau nak dapat tawakal kena simpul mati dulu benda ni. Merasa sungguh apa yang ada ni hak dia belaka, maka dia boleh buat apa dia suka. Kena rasa yang tu, kena simpul dalam hati tu, kena simpul dalam rasa kita ni ya Allah punya sehingga kita tak ada hak, sehingga kita tak boleh nak questionnaire. Nak mempersoalkan kenapa begini. Orang tawakal ni bila tauhid dia sampai kat situ, persoalan tu tak ada. Kenapa tu tak ada? Kerana dia tahu nak tanya kenapa, apa dah dia nak buat macam tu. Kita siapa nak tanya? Kita tak boleh. Kita bukan siapa-siapa nak tanya. Kita tidak duduk di satu tempat yang berhak untuk menjadikan kita, ya Allah kenapa kau buat begini? Kenapa kau tak buat begitu? Kita tidak berada di tempat tersebut. Kita adalah sebenar-benar hamba. Kita tak ada dekat tempat tu. Yang kita duk rasa kita macam, kenapa jadi macam ni? Kenapa ni tak ada? Kita kena ikat akidah kita ni sekuat itu. Sampai tak timbul perasaan kenapa. Cuma kadang-kadang kita dalam keadaan lemah, ya Allah, lepas aku telah melakukan banyak usaha ikhtiar, kenapalah aku dalam keadaan begini? Bantulah aku ya Allah. Itu adalah rintihan kita kepada Allah, menunjukkan ketidakmampuan kita sebagai hamba. Yang tu tak apalah. Kalau nak mempersoal dengan makna tak puas hati, itu tak ada ruang. Malaikat pun dah tanya kepada Allah kan. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka bertanya, ataj'alu, adakah engkau akan jadikan di atasnya tu ma yufsidu fiha, mereka yang akan melakukan kerosakan di atasnya, wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah. Kenapa kamu buat begitu? Malaikat tanya kan. Adakah malaikat tanya ni kerana tak puas hati? Tidak. Malaikat tanya ni atas jalan nak tahu je. Malaikat tanya atas jalan nak tahu. Jadi bila kita tanya atas jalan nak tahu, ataupun kita bertanya bukan atas jalan persoalan tak puas hati, tapi atas ketidakmampuan kita sebagai hamba. Tidaklah kita mengatakan Allah Ta'ala tu salah buat. Tapi oleh kerana kita tak mampu, ya Allah kenapalah tu atas rasa tak mampu, tak ada masalah. Yang tu, itu memang sifat hamba pun. Serah diri pada Allah. Ini tauhid asal bagi tawakul. Kerana hanya senya tawakul atas Allah Ta'ala, mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Kerana hanya senya tawakul atas Allah Ta'ala, mereka yang tiada mengiktikadkan ia, apa yang dia tidak iktikadkan, akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah. Kerana hanya senya tawakal atas Allah, serah diri pada Allah Ta'ala tu, adalah datang daripada
siapa? Datang daripada mereka yang tidak ada i'tikad begini, tidak ada i'tikad apa? Tidak ada i'tikad ada yang memperbuat tu lain pada Allah. Kalaulah dia meyakini bahawasanya ada yang memperbuat dengan erti beri bekah, dengan erti jadi itu selain pada Allah, maka dia tak mampu dapat tawakal. Macam mana nak serah diri pada Allah? Dalam hati dia masih lagi, kalau aku tak buat ni, tak jadi ni. Seolah-olah ada yang memberikan keputusan tanpa adanya kuasa Allah di sana. Ini sangkaan-sangkaan ni. Sangkaan-sangkaan ni kena dibersihkan untuk orang yang bertawakal. Contoh yang mudah. Bukan semua orang begini, tapi nak bagi contoh je. Contoh ni kita dengan duit. Cuba tengok perangai kita dengan duit ni. Huduhnya perangai kita dengan duit. Ada kemungkinan dalam hati, cek hati sendirilah. Ada kemungkinan dalam hati tu kita rasa duit tu betul-betul ada kuasa. Adanya dia, adanya senang. Ini apa ni? Senang itu terhasil daripada adanya duit. Seolah-olah kita duk kata ada kuasa lain yang boleh beri senang. Ada kuasa lain daripada Allah yang boleh beri senang. Sedangkan hakikat senang itu perkara yang berubah-ubah. Perkara yang berubah-ubah asalnya adalah perkara baru. Perkara baru bermula daripada tiada. Perkara yang tiada yang nak diadakan, itu satu perubahan. Tiada kepada ada ni tak ada orang boleh buat. Tak ada makhluk boleh buat. Termasuk duit. Duit apa lagi boleh buat? Dia seping kertas je. Kepingan-kepingan kertas yang duduk atas lantai. Apa dia boleh buat? Yang boleh jadikan bahagia, senang ni Allah. Ini sangkaan-sangkaan. Kalau tak ada CJ-nya, susah kerja ni. Bila masa pula CJ tu boleh jamin kerjanya? Bila masanya? CJ boleh jamin kerja. Bukan kita suruh tolak CJ. Kita suruh buang i'tikad yang palsu tu. Sangkaan-sangkaan tu kena buang. Kena bulat pada Allah. Tak dapat tawakal. Bagi orang tak dapat nak simpulkan bahawasanya tak ada yang buat melainkan Allah. Tak dapat tawakal. Kalau tawakal pun palsu. Tu dia kata tu hanya senya tawakal atas Allah Ta'ala. Tu siapa dia? Mereka yang tiada mengiktikad ia akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah. Tak ada yang lain. Kalau dia rasa ada yang lain yang memperbuat selain daripada Allah, dia tak akan mampu dapat tawakal. Tu tauhid. Sebab tu tauhid ni dia bukan ilmu. Ilmu tu jalan nak dapat pegangan yang kukuh. Tauhid tu pegangan dalam hati ni yang tidak boleh digoyangkan oleh sesuatu yang lain. Orang lain tak boleh nak goyangkan. Nak jadikan tauhid itu kuat, ilmu. Tapi kalau ilmu tu disia-siakan tanpa mengajak hati untuk berpegang teguh kepada perkara tersebut, maka ilmunya ada tapi hati tak berpegang teguh. Yang tu bukan akidah, yang tu ilmu akidah. Ramai orang boleh belajar ilmu akidah, tapi nak bulatkan akidah ni, ni kerja masing-masing. Belajarnya reti, cakapnya reti, dalam hati tu tak bulat penyerahan pada Allah, tak bulat pegang bahawasanya segala sesuatu tu Allah buat. Yang tu dia dengan Allah lah, dia jawab lah dengan Allah. Okay, selesai waktu. Bis. Yang kedua, tadi yang pertama 3 rukun taubat taubat pula. 3 rukun tawakul. Satu, tauhid. Meyakini bahawasanya tidak ada yang memperbuat melainkan Allah, kerajaan milik Allah. Allah Ta'ala Maha berkuasa atas tiap sesuatu, dengan makna tak pernah sesuatu yang lain tu berlaku tanpa diketahui dan tanpa ditakdirkan oleh Allah. Atau Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap sesuatu, Allah Ta'ala menguasai tiap-tiap sesuatu. Itu rukun pertama. Rukun kedua, yang kedua iaitu kelakuan hati. Ni, dalam hati ni nak letak kat mana ni? Orang bertawakal. Kelakuan hati. Maka percaya hati. Tu kelakuan hati tu. Percaya hati engkau dengan Allah Ta'ala. Macam kita percaya pada orang. Kita percaya pada orang. Kita percaya pada pasangan kita. Macam mana cara kita percaya pada pasangan? Tak ada persoalan yang kita nak lontarkan atas dasar tak percaya kat dia. Macam kita dengan kawan kita, macam kita dengan sahabat kita yang kita kenal daripada kecil, kenal luar dalam. Kita percaya sungguh pada dia ni. Bagi harta, serah urusan kat dia pun kita percaya. Bagi dia pegang harta pun kita percaya. Bagi kita bagi amanah kat dia pun kita percaya. Sebab kita kenal sungguh luar dalam. Kelakuan hati mereka yang percaya pada Allah, mereka yang tawakal ni, hati dia adalah dia percaya bulat-bulat pada Allah. Tak ada kenapa? Tak ada tu. Hati dia percaya bulat pada Allah. Ni nak percaya bulat ni asal tawakal, asal dasar tauhid tadi.
Tauhid tak bulat, macam mana nak percaya bulat-bulat? Asal nak serah pada Allah je urusan rezeki, dia main sedekah tak cukup duit, tak cukup duit. Nak serah urusan rezeki pada Allah tu, tak jadi, tak serah, letak balik dalam poket. Tak jadi nak sedekah. Maknanya apa? Maknanya hati ni tak cukup percaya. Ini duk kata rasa hati ni. Ilmu belajar dah. Dalam ilmu wajib meyakini bahawasanya Allah Ta'ala menentukan nasib. Itu ilmu. Ni nak cerita bukan ilmu ni. Nak cerita hak rasa hati tu. Rasa hati tu langsung tidak ada ragu. Ragu ni kan sifat hati. Tu tak ada. Nak sampai kepada tak ada ni, ini kerja lama ni. Nak asah kita punya ketauhidan supaya ketauhidan kita tu licin je. Dia macam batu licin. Kat batu licin je. Letak air, dia tak lekat. Licin batu tu. Tapi ketika batu tu kesat, letak air, sangkut sana, sangkut sini, sangkut sana, sangkut sini. Nak jadi hati kita licin tu, nak kena pegang teguh pada Allah. Nak pegang, dah dapat pegang teguh, maka asah kepegangan tersebut sehingga hati tu percaya bulat-bulat pada Allah. Macam kita tenangnya kita bagi satu urusan kepada orang yang kita percaya. Macam itulah. Kita tahu dia ni amanah, kita tahu dia ni baik, dia tak akan khianat. Bila kita bagi urusan kat dia, kita tak ambil tahu nak apa. Tak tahu siap je nanti. Kerana yakinnya kita kat dia. Itulah dengan Allah ni. Begitulah. Kerana yakinnya dengan Allah Ta'ala tu, kelakuan hati dia percaya pada Allah. Tak ada keraguan. Itu kan datang daripada akidah. Kena-kena Allah tu siapa. Dan kena kenal bagaimana kita ni hidup atas muka dunia ni kan. Seterusnya. Dan diam ia tu diam apa? Diam hati. Hati tu diam. Tak persoalan ni, diam tak persoal. Artinya diam ia dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya. Dah serah pada Allah, diam. Jangan buat dah. Jangan dah. Ya Allah, kan aku dah tawakal. Kenapa tak bagi? Diam daripada perkara tu. Diam daripada perkara tu. Dah serah pada Allah. Terserah pada Allah lah. Nak bagi pun ya boleh. Tak bagi pun ya. Sebab tu orang tawakal ni salah konsep. Apabila dia tawakal, dia ingat bila dengan tawakal, Allah Ta'ala kena bagi. Salah sungguh ni, salah sungguh. Apabila dia bertawakal, hatinya kena diam dengan apa saja keputusan yang Allah Ta'ala beri. Ini diam hati dia. Diam hati kerana apa? Menyerahkan segala pekerjaan kepada Allah. Itu adalah ciri-ciri orang tawakal. Diam hati dia. Dan tiada berpaling ia kepada yang lain daripada Allah. Sama sekali. Dan tidak berpaling dia ni apabila serah pekerjaan kepada Allah, tak paling dah. Nampak dalam keadaan dalam keadaan genting. Dia dah serah pada Allah, tapi genting tu padu. Genting, orang akan berpaling. Contohnya kan. Contohnya kita waktu duit berkepuk, mudah cerita buat duit lah. Duit berkepuk ni. Tawakal pada Allah. Mudah nak kata. Rezeki ni tawakal pada Allah lah. Senang nak kata. Itu mudah nak kata tu. Tapi bila Allah tarik rezeki tu, duit tu tak berkepuk dah. Nak kata tawakal pada Allah. Hati tu, tanggungjawab orang bertawakal adalah tetap pada Allah. Dalam keadaan Allah beri banyak, dalam keadaan Allah beri sikit. Dalam keadaan Allah tak beri. Allah Ta'ala akan beri ujian begini. Apabila banyak, kita mampu cakap tawakal, lalu Allah tarik. Bila Allah tarik, tak ada apa-apa pada kita. Ketika tu, kita merasa dah mudahnya banyak. Kita nak lagi banyak. Supaya kita nak merasa kemudahan tu, tiba-tiba Allah Ta'ala buka jalan lain, tapi dengan mencacatkan tawakal. Ketika ni ramai orang tewas. Inilah nak jaga ya Allah ya Rabbi. Kita pun tak tahu kita boleh lepas ke tidak. Allah akan bagi ujian sehinggalah wazulzilu zilzalan syadida. Allah akan goncang hati manusia itu dengan goncangan yang dahsyat atas muka dunia ni. Allah Ta'ala akan bagi ujian tu sampai pushing the limit. Cakap bahasa orang putih lah sikit. Allah Ta'ala akan push limit kita kepercayaan pada Allah Ta'ala tu sehingga tahap yang tertinggi. Ketika ni apa nak buat? Ketika ni adalah mestilah dia tiada berpaling ia kepada yang lain daripada Allah Ta'ala sama sekali. Apa juga terjadi? Hatinya diam. Tak paling pada Allah. Subhanallah. Sampai masa tajuk ni kita cakap pandai ni. Ini nama dia cakap pandai. Hati masing-masing lah. Masing-masing tenung dengan renung hati sendiri. Sampai bila berubah. Nak mati dah. Apalah salahnya dia mengaku sekejap. Tak apalah aku keluarlah pada Islam. Selamat dia. Tak ada dah batu tu atas badan dia. Tapi kerana percaya pada Allah.
Percaya sungguh pada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala uji sampai nyawa di ujung je. Kalau jadi sikit lagi dia mati dah. Ni Allah Ta'ala uji sampai sontok ni, sampai ujung ni. Uji sampai hati ni. Allah, rasa nak pecah hati ni diuji. Ketika tu, itu ujian tu. Ketika tu akan ramai orang berpaling daripada Allah. Tapi sifat orang yang bertawakal, mereka tetap tidak berpaling kepada yang lain daripada Allah. Itu sifat orang tawakal. Allah. Bermula misalnya, dia bagi contoh. Bermula misalnya mereka yang berwakil pada menjawab dakwa di hadapan qadi akan lawyer ni peguam lah. Apa benda tu? Fukrul. Benda dia tulis ni. Kalau dia nak baca. Mana dalam yang dalam kurungan tu, apa dia tulis dekat yang Rumi tak ada. Bermula misalnya mereka berwakil pada menjawab dakwa dan hadapan qadi akan lawyer tu peguam lah. Tapi dalam kurungan tu, siapa yang pegang kitab Jawi, dia ada dalam kurungan fa waw ka ram ra waw lam. Fukrul. Apa? Tak pernah sebut. Tapi kita faham tu. Yang dikata adalah nak bagi misal ni. Misalnya seperti ini nak sebut bila kata kelakuan hati tu diam kan. Macam mana kaedah dia? Dibayangkan dalam situasi kita ni, mereka yang berwakil, kita hantar seorang wakil, peguam lah. Wakil ni buat apa? Wakil ni pada menjawab dakwa di hadapan qadi. Ada orang tuduh kita ni. Orang tuduh kita. Orang tuduh kita nak jawab tak kerti. Lalu kita hantar seorang wakil. Wakil ni siapa? Lawyer, peguam. Itu dia punya analogi. Baik. Kemudian peguam ni pula yang sangat kasihkan dia. Peguam ni sangat menyayangi kita sehingga kita tahu dia akan buat all out untuk selamatkan kita. Dia nak sebut tentang apa perasaan hati kita. Dia nak bagi kat situ lah. Jadi dia buat satu gambaran, kita ni didakwa depan qadi, depan hakim, lalu kita dah lantik sebaik-baik lawyer, kemudian kita tahu lawyer tu akan melepaskan kita dengan apa cara sekalipun. Lagi yang sangat pintar pada undang-undang. Dan lawyer ni pula, dia ni dalam Malaysia ni dia lah cerdik sekali. Dia boleh pusing sana, pusing sini. Dan kalau dia kata jadi, tu jadilah. Ni ibarat. Maka bahawasanya yang berwakil itu diam ia di rumahnya. Jadi bila kita dah lantik orang yang sangat berkelayakan, sejarah dia ni ada 800 kes menang Melaka. Menang Melaka. Hebatnya dia, pintarnya dia, retinya dengan undang-undang. Bila kita dah serah kepada orang begini dan kita tahu dia sayang kat kita, maka apa kita buat? Maka bahawasanya hati kita pun lega. Berwakil itu, orang yang berwakil itu, kita yang mewakil lah. Kita yang melantik dia tu, diam ia di rumahnya dan senang hatinya, tiada berfikir ia pada pekerjaan dakwa itu. Senang hati dia. Kenapa? Dia tahu yang duduk tu tak ada orang boleh lawan dia. Inilah hati orang yang tenang dan tetap bersama dengan wakilnya walaupun apa berlaku. Ini cuma analogi. Inilah maksud kelakuan hati orang yang menyerahkan urusan kepada Allah. Allah lah yang maha mengetahui, bahkan jauh lebih pintar daripada seorang bukan kata cerdik. Allah Ta'ala ni ilmu semua milik dia belaka. Dan dialah yang maha menentukan. Dan dialah yang maha menjadikan. Dan dialah yang maha membentuk sesuatu. Maka menyerahkan urusan kepada Allah yang kita tahu, kita kenal Allah Ta'ala tu siapa. Seperti mana orang yang berwakil pada dia kena dakwa, melantik peguam yang kita kenal dia tu siapa. Orang paling hebat, orang paling terror, orang paling sayang kat kita. Maka hati kita pada ketika itu tenang dan senang. Tak fikir sangat masalah dakwah. Tak fikir sangat dah. Kenapa tak fikir sangat dah? Kita yakin dengan dia. Cuma bezanya, kita yakin dengan ini, kita kena ingat setiap analogi dia bukanlah menggambarkan 100%. Sebab kita yakin dengan peguam yang handal tadi, kita yakin dia boleh menang.
Yakin dengan dia boleh buat kita menang. Dengan Allah Ta'ala tu bukan yakin dengan buat kita menang. Kita yakin dengan Allah Ta'ala yang maha kuasa tu. Apa saja yang ditentu tu, tak ada masalah bagi kita. Sebab apa? Sebab kita yakin dekat dia. Dia melakukan yang paling baik untuk diri kita. Baik. Dan tiada minta tolong ia akan orang lain daripada lawyer yang tersebut. Nak minta tolong siapa lagi? Dia pula handai sekali. Tak minta tolong lah. Tolong lah. Jumpa kat rumah dia, tolong lah. Tolong lawyer tu. Tak ada dah. Dia tak minta tolong dah kat siapa. Seperti mana seseorang telah menyerahkan urusan pada Allah, nak minta tolong siapa lagi? Dia menyerahkan kepada yang paling sempurna. Hati dia tu tak ada dah. Tak ada dah nak menyerah, nak minta tolong dengan orang lain. Tak ada dah. Kerana mengetahui ia akan bahawasanya lawyernya itu menolak daripadanya akan tuhmah. Kerana dia tahu lawyer itu mampu. Dan kita serah pada Allah kerana kita tahu Allah Ta'ala mampu. Tak ada yang lain mampu macam dia. Dan menunaikan segala tujuannya. Dan dia yakin bahawasanya yang boleh tunaikan tujuan peguam tu je. Orang lain tak mampu langsung. Kita yakin pada Allah yang boleh tunaikan tujuan Allah. Orang lain tak mampu langsung. Tapi kalau Allah tak nak tunaikan, boleh juga. Situ kena letak tu. Cuma nak harap pada dia, kalau tak harap pada dia, nak harap pada siapa lagi? Mana ada orang boleh menunaikan seperti mana Allah Ta'ala tunaikan? Daripada tiada kepada ada, tak ada dah. Maka nak serah pada siapa lagi? Pada Allah lah semata-mata. Dan tiada dapat melawan akan dia orang yang lain. Maka demikian juga jika engkau mengenal akan Allah Ta'ala. Kalau kita kenal Allah, begitulah Allah. Bahkan jauh lebih sempurna daripada itu. Berapa dah ni? Lama duk bahas ni. 3 minit lagi. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hamba-Nya. Ini kita bahas esok lah. Panjang ni. Tak apa kita bahas setakat 7.50 pagi. Dan kalau kita kata peguam tu kasih kita kan. Allah Ta'ala ni, ya Allah, ya Rabbi. Kasihnya kepada hamba ni. Kasihnya kepada hamba ni, apa yang dia tak beri? Kita tengok mak kita kan, apa yang dia tak beri kat kita? Atas kemampuan dia. Semua dia beri. Semua dia beri. Ini kita tak dapat nak nafikan dah. Seorang ibu disanggup untuk beri segalanya apa yang dia ada pada anak. Atas kasih dia. Itu tanda kasih. Allah Ta'ala ni ada banyak, bahkan semua perkara dia tak perlu. Bukan ada banyak perkara dia tak perlu. Yang dia cipta ni semua dia tak perlu. Maknanya kalau dia tak cipta pun tak apa. Dia cipta manusia tapi dia cipta udara. Kenapa dia cipta udara ni? Dia perlu ke? Dia tak perlu. Yang perlu manusia. Kenapa dia cipta? Dia itu tanda kasih dia kepada manusia lalu ciptakan udara. Maka manusia bila sedut udara tu sebenarnya dia sedang menyedut kasih sayang Allah. Sedut kasih sayang Allah. Hembus kasih sayang Allah. Sedut kasih sayang Allah. Hembus kasih sayang Allah. Kalau Allah Ta'ala tak nak beri udara, boleh? Boleh. Sesa lah kita. Mati lemah lah kita. Tak ada udara, mati dah kita ni. Allah Ta'ala beri rezeki itu adalah kasih dia. Allah Ta'ala beri ujian, kesusahan adalah kasih. Macam mana nak faham kasih Allah pada ujian? Allah Ta'ala kasihnya pada kita, nak suruh kita kekal atas jalan agama. Apabila kita mula lalai, maka diberi ujian. Dengan ujian tu kita teringat balik pada dia, teringat pada jalan untuk menjadi hamba ni. Ini tanda kasih Allah. Allah tak nak kita masuk neraka, Allah Ta'ala berikan ujian dan teguran. Begitulah cara Allah Ta'ala mendidik. Semua yang kita ada ni bukti kasih Allah. Dan kasih Allah Ta'ala tu sangat dahsyat sehingga kan walaupun kita dah guna nikmat Allah Ta'ala ni untuk bermacam-macam maksiat, dia masih bagi lagi. Itu nak kata apa tu? Itu nak kata apa tu? Kita kan, barang kita, motor kita, tiba-tiba kawan kita pinjam. Lepas tu dia kata nak pergi bandar, dia pun pergi bandar. Kita pun kebetulan nak pergi bandar, kita naik kereta pergi bandar. Tengah berjalan kat bandar, tengok motor kita dekat kedai nombor ekor. Lalu nampak tengok dalam ada kawan kita tengah beli nombor ekor. Bawa motor aku pergi beli nombor ekor. Lepas tu dia nak pinjam, mampus tak bagi dah. Cakap orang faham. Memang tak bagi dah. Allah Ta'ala bila dia bagi kita anggota untuk memudahkan ibadah. Tapi manusia guna mata hari-hari buat dosa ni,
Patut-patut kalau Allah perangai macam kita, aku beri untuk ibadat, kamu buat maksiat, aku tarik balik. Tetapi dia tak tarik. Hari ni berlaku maksiat, dikekalkan nikmat mata. Kenapa? Kasihnya Allah pada hamba. Allahu Akbar. Mata berfungsi, tanda kasih Allah. Boleh berdiri, tanda kasih Allah. Boleh makan sedap, tanda kasih Allah. Dapat bernafas, tanda kasih Allah. Ada nyawa lagi, tanda kasih Allah. Allah Ta'ala berikan teguran-teguran supaya kembali kepada Allah, tanda kasih Allah. Yang paling kasih kepada hamba-Nya adalah Allah Ta'ala. Bukan lawyer tadi gambaran saja. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hamba-Nya. Lagi sangat kuasa, lagi sangat kaya, lagi sangat menjadi ia akan rezeki engkau. Sampai situ dulu. Wallahu Ta'ala 70 lah. Kita jangan terbiasa untuk melebihkan masa. Sebab dalam beberapa kuliah yang lepas ni, kita sentiasa mula dah lebih 3-4 minit. Nanti dia akan jadi 10 minit. Nanti kuliah kita akan jadi lama juga. Jadi kita cuba konsisten 45 minit. 75 minit apa 45 minit. Kita cuba konsisten. Baik, kita tengok pada soalan pertama daripada Al-Qutus Jullana. Bagaimana kita nak hilangkan rasa kecewa seandainya usaha yang kita lakukan itu gagal? Selalunya bila gagal usaha tersebut, pasti dalam hati akan rasa kecewa, sedih dan lain-lain. Baik, sedih tak ada masalah. Kecewa ni masalah dia adalah apabila kita tidak bermula pekerjaan itu dengan tawakal. Sebab tu masa kita belajar dalam bab akidah, ketika kita belajar kitab An-Nungu dulu, apabila timbul soalan, okey, usaha ada, tawakal tu ada, mana nak dulu? Nak usaha dulu ke nak tawakal dulu? Ramai yang jawab usaha dulu. Usaha dulu baru tawakal ni akan menyebabkan kecewaan. Sebab ketika kita berusaha tanpa berserah diri pada Allah, kita telah pun mula bergantung kepada usaha kita. Sebab tak ada penyerahan pada Allah ni. Kita bergantung. Makin kuat kita usaha, sangka kita makin banyak kita dapat. Makin kuat usaha, makin banyak dapat. Habis dah usaha, baru tawakal pada Allah. Ketika tu kita tawakal pada Allah dengan meyakini yang kita buat. Bukan serah diri pada Allah tu. Bila tak jadi, tu datang kecewa tu. Sebab itulah Ahli Sunnah wal Jamaah mengajar kita, mula je perbuatan, dia kena ada dah tawakal. Aku buat begini, Allah Ta'ala dah ada dah dalam takdir dia. Jadi yang aku buat ni, bukanlah nak tengok hasil, bahkan Allah nak tengok yang aku buat ni bertepatan tak jadi hamba. Perkara tu dia perlu ilmu, nak bantu kita untuk hilangkan kecewaan tu. Dapat atau tidak, itu tidak pernah memberi kesan oleh perbuatan kita, dapat atau tidak tu. Dapat atau tidak tu perbuatan Allah. Yang Allah tak nak tengok perbuatan kita tu, kena tak jadi hamba Allah. Jadi benda tu membantu. Lepas tu dia kena pujuk hati. Lepas tu dia kena pujuk, ini nama mujahadah. Bermujahadah. Contoh kalau sakit, tiba-tiba dah buat macam-macam, dan tiba-tiba tak sembuh atau mati. Contoh dalam isu vaksin, maaf isu ni memang sensitif, isu cucuk pun kena COVID, lepas cucuk jadi sakit stroke dan lain-lain. Akhirnya kita salah menyalahkan, dan vaksin tu salah satu usaha atau ikhtiar bagi menggunakan simptom. Mungkin juga tidak kurang. Soalan satu, yang cucuk vaksin, bagaimana tidak menyalahkan orang lain kalau masih kena sakit COVID atau orang lain-lain? Dan orang tak nak, orang tidak atau tak nak cucuk vaksin bukanlah vaksin ikhtiar. Kalau tak cucuk, adakah mungkin dikategorikan membiarkan diri jatuh dalam mudarat? Baik, sebab itulah, baik, cerita vaksin pula. Kita kena tengok keseluruhan agama ni. Kalau kita tengok atas batang tubuh kita, senang je kita buat keputusan. Agama ni, dia bergerak atas pemerintahan. Dia tak bergerak atas individu semata-mata. Dalam isu maslahah umum, tidak dibenarkan individu buat keputusan. Dalam isu maslahah umum, negara kena buat keputusan. Pematuhan kepada perintah-perintah pemerintah yang memberikan kebaikan, hukumnya jadi wajib. Sekarang ni kerajaan Malaysia selepas melihat kepada data-data, apabila semakin ramai orang cucuk, semakin kurang yang mendapat jangkitan sehingga tahap 4 dan 5. Dan data itu pula terhasil daripada jutaan manusia. Maka apabila data itu menunjukkan penurunan, lalu dia menggalakkan orang wajib cucuk vaksin. Dia menggalakkan orang untuk cucuk vaksin. Jadi, kita kena faham, arahan tu arahan kerajaan kerana dia melihat kepada masalah umum.
Dan mereka juga telah menyatakan bahawasanya bukan tidak ada side effect. Ada side effect. Tetapi side effect tu berapa persen? Anda tak ingatlah. 1% ke 0.1%. Anda baca data tu. Kemudian apabila 1%, dia perlu menimbangkan mudarat. Nak mudarat lebih besar, akan ramai dijangkiti. Tetapi kalau kita nak menolak mudarat besar ni, masih menerima mudarat. Apa dia? Sebahagian kecil itu akan menerima side effect. Dan side effect tu kadang-kadang sampai mati, sampai stroke. Bagi keluarga memanglah dia menjadi masalah pada diri dia. Tapi bagi pihak kerajaan, kalau dia tak ada solusi lain, takkan dia nak biarkan. Sebab itulah Islam mengajar kita masalah umum lebih diutamakan daripada masalah individu. Kalau masing-masing nak masing-masing yang 1% ni nak menyatakan salahnya kerajaan ataupun salahnya keputusan mengambil vaksin ni, bagaimana dengan 99% yang menjadi baik dengan vaksin tersebut? Kalau kita ada cara lain, terserah. Kita tak nak ambil vaksin selepas kerajaan menyatakan bahawasanya vaksin ni harus hukum diambil. Pejabat mufti pun kata harus, JAKIM pun kata harus, tetapi kesan dia baik. Jadi kita ni bila datang keraguan, maka ada tak usaha kita untuk meningkatkan imuniti? Ada. Adakah kita menjadi anti-vaksin? Tidak. Kenapa? Kerana kalau kita jadi anti-vaksin, kita tak apalah kita mengamalkan dengan solusi lain untuk meningkatkan imuniti orang lain. Kita menjadi penyebab kepada orang tolak vaksin, tapi kita tidak menjadi penyebab kepada orang yang meningkatkan imuniti dengan cara lain. Akhirnya apa? Akhirnya penyakit tak dapat dibendung kerana kedegilan kita sendiri. Kerana kita degil. Dan kita tidak memahami masalah umum. Islam tu dia bergerak atas masalah umum. Tidak bergerak atas masalah individu. Kalau dia ada cara usaha ikhtiar lain, terserah. Jangan jadi anti-vaksin. Jadi anti-vaksin ni apa? Dia tak ambil, kemudian dia pujuk orang tak nak ambil. Orang yang tak nak ambil ni kadang-kadang tak ada kemampuan pun untuk menghasilkan antibodi yang lebih tinggi dengan cara lain. Contohnya makanan sunnah. Makanan sunnah bukan murah sekarang ni. Semua orang mampu. Tak. Ada orang anti-vaksin tapi dia tak buat apa perkara lain untuk meningkatkan imuniti dia. Dialah yang membawa masalah. Sedar tak sedar, mereka ni lah akan menjadi pembawa-pembawa yang membahayakan nyawa-nyawa akan datang. Kan masalah macam tu. Jadi kena fikir keseluruhan. Dia tak akan ada satu keputusan yang akan memberi kebaikan pada semua orang. Takkan ada. Dunia ni tempat ujian. Keputusan ni, ada orang akan terima kebaikan daripada keputusan ni. Keputusan begitu, ada orang akan terima kebaikan dari keputusan begitu. Tapi akan ada orang yang akan terkesan. Zaman Sayyidina Umar Khattab pun berlaku perkara yang sama. Dia dah perintah cukup baik dah. Tapi bila berjalan pada waktu malam, nampak lagi orang perempuan miskin. Padahal sahabat baik dah. Kenapa? Kerana dunia ni bukan tempat sempurna. Untuk perkara itu kita kena terima sebagai ujian. Tapi untuk perkara keputusan, kena serahkan kepada yang mengutamakan masalah umum. Ustaz, bagaimana kita nak kuatkan i'tikad bila bertawakal kepada Allah Ta'ala? Tapi keadaan semakin buruk. Seperti sudah jatuh di tangga. Baik. Orang yang telah pun bertawakal kepada Allah, keadaan buruk itu adalah takdir Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia memahami keadaan semakin buruk, dah jatuh di tangga. Itulah takdir Allah. Kalau dah serah pada Allah, maka sepatutnya tak timbul isu tu. Sebab tu anda ulang-ulang, isu tu timbul kenapa? Kerana kita menyangka bila kita telah bertawakal pada Allah, Allah kena beri. Yang tu kena buang. Sebab tu kita kena masuk pada akidah tadi, pada ketauhidan tadi. Jangan letak sangkaan. Bila kita dah serah pada Allah, Allah kena beri. Yang tu tak ada dalam undang-undang tawakal. Baca balik dalam perkara tauhid tadi. Kena ikat mati benda tu. Sampai hilang sangkaan bahawasanya bila kita tawakal, Allah Ta'ala kena beri. Tak. Yang tu tak ada. Tak ada. Tak ada dalam mana-mana poin tawakal pun. Yang bila seorang tu bertawakal, Allah Ta'ala kena beri. Tak ada. Kita kena belajar serahkan urusan tu pada Allah. Dan perkara tu, selepas daripada kita memahami, lalu kita kena mula memujuk hati. Pujuk hati ni mujahadah hati. Tapi yang tu kena pegang yang tu. Supaya menyelesaikan masalah, bila makin serah pada Allah, makin susah. Makin serah, makin susah. Itu ujian. Dan bukan anak kata, kalau tak dapat ujian tu jahat sangat. Bukan. Kita manusia lemah. Hari ni tak mampu, esoklah buat. Kita diuji, akhirnya rosak tawakal kita. Bertaubat semula. Bukanlah kita nak suruh sempurna, bukan. Inilah ujian. Allah tawakal ni
tawakal ni satu ujian Allah Ta'ala beri pada kita. Allah Ta'ala cuma nak tengok, yakin tak yakin kita dengan dia. Jadi dalam masalah keyakinan ni, kadang-kadang masa kuat keyakinan mudah lah. Masa keyakinan terlonggar, itu yang jadi payah tu, itu cuma ujian. Itulah asam garam kehidupan kita. Wan Ummu Habibah, Waalaikumsalam warahmatullahi, ketika kita ditimpa musibah, adakah kita tak sedar? Kita pun tak sedar. Bertanya kepada Allah, ya Allah, dosa apakah yang saya perbuat? Pertanyaan macam tu adakah jauh daripada tawakal? Baik. Eloklah bila kita ni terima satu ujian berat pada Allah, kita persoalkan apa dosa kita. Cuma kita kena ada satu kefahaman gini lah. Segala kesusahan yang Allah Ta'ala beri itu sebahagiannya kerana dosa, ya. Tapi ia juga kerana takdir. Kalaulah kita hanya menganggap kesusahan itu hanya kerana dosa, maka orang paling susah atas muka dunia ini Nabi SAW. Adakah kita nak kata dia ni paling banyak dosa? Tidak. Ujian ni adalah perkara takdir azali. Kalau kita boleh belajar untuk tidak melihat ini bukan kerana dosa, tapi kerana takdir azali, nak tegur aku ni dan nak bagi peringatan kepada aku supaya balik pada agama, supaya semakin mendekati Allah. Itu perkara yang lebih baik lah. Puan Siti Fatimah, Ustaz, kita mesti husnuzan dengan Allah dan Allah Ta'ala terima amalan-amalan soleh serta taubat kita, dan segi yang lain kita perlu bimbang kalau Allah tidak menerima amalan kita. Ustaz, yang mana satu kita beriktikad? Kedua-duanya. Sebab tu iman tu di antara khauf dan rojak. Bimbang Allah tak terima, dalam masa yang sama harap Allah terima. Itulah iman. Iman ke duduk tengah-tengah tu, tak boleh buang salah satu. Kalau kita buang salah satu, contohnya buang takut, maka kita akan banyak berharap tapi kerja tak buat. Ini dah jadi angan-angan majnun. Kalau kita bergantung pada usaha, tidak ada tawakal, maka kita akan jadi qadariyah. Meyakini usaha beri berkah. Lalu iman tu apa? Duduk di antara bimbang je aku ni tak sempurna. Bimbang je amalan Allah tak terima. Dalam masa yang sama, ya Allah terimalah amalan aku. Duduk di antara tu, itulah iman. Itikadlah dengan kedua-duanya. Ustaz, mohon pencerahan dengan ayat. Wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ayat ni berkenaan dengan musyawarah. Islam ni agama yang diputuskan berkenaan dengan diputuskan kebanyakannya dengan cara bermusyawarah. Dengan satu urusan. Urusan ni asalnya urusan keduniaan, urusan pemerintahan, maka bermusyawarahlah. Kerana pada keputusan yang datang daripada jemaah tu jauh lebih baik daripada keputusan yang datang daripada individu. Okey, itu maksud dia. Anak pendek kan sebab ini panjang. Kemudian, apabila kita bermusyawarah, apa adab bermusyawarah? Adab musyawarah panjang adab musyawarah. Ada beberapa belas adab musyawarah. Anak sebut begini je. Akan ada, kalau kita ada 12 orang musyawarah, 12 orang dalam satu musyawarah. Kemudian masing-masing akan mengeluarkan pendapat. Kita terima satu pendapat. Contohnya pendapat ahli diterima contoh. Apabila pendapat ahli diterima, mesyuarat bersetuju dengan pendapat ahli, tanggungjawab pertama itu pendapat mesyuarat, bukan pendapat ahli. Maka ahli tak boleh sombong dengan pendapat dia, maka musyawarah kena faham. Kalau pendapat dia diguna pakai dan gagal, tak boleh salahkan ahli. Sebab tu dah jadi pendapat, sebab tu dah jadi keputusan. Bila dah jadi keputusan, fa idza azamta, bila kamu dah berazam, dapat satu keputusan dah, fatawakkal Allah, maka serahlah pada Allah. Allah tak nak jadikan dia jadi pun boleh, Allah nak jadikan dia tak jadi pun boleh. Tu adab mesyuarat. Kita ni apabila pendapat kita diterima, kita berbangga. Pendapat kita tidak terima, kita marah. Kata orang tak reti. Salah. Musyawarah bukan begitu cara dia. Semua orang boleh beri pendapat, tetapi musyawarah lah yang menentukan pendapat mana. Dah dapat satu pendapat, orang yang beri pendapat tak boleh berbangga. Tengok pendapat aku sentiasa diterima, ini haram. Dan apabila pendapat yang dibuat, pendapat yang digunakan tu tiba-tiba tak jadi. Tak jadi ni tak boleh salah kali. Itulah bagi pendapat sangat. Tak dapat apa. Elok kalau kita pakai pendapat dia ni. Pendapat orang lain pula. Ni tak boleh. Ini diharamkan. Itu maksud wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dipanjanglah di dalam bab haraki perkara tu, dalam bab gerakan Islam. Puan Siti Hawaman, adakah kehidupan yang tiada dugaan besar menunjukkan seorang itu dalam kasih sayang Allah atau sebagai ujian Allah? Hidup yang tanpa dugaan besar itu pun satu ujian.
Kita kena ingat ujian ni bukan susah senang je. Tenang pun ujian. Sebab itulah dalam hidup ni jangan bercita-cita untuk tenang. Jangan kita punya cita-cita, kita punya cita nak tenang. Tenang tu satu ujian. Susah ujian. Senang ujian. Tenang ujian. Tak tenang ujian. Maka kalau duk rasa tak banyak ujian besar tu, itulah ujian kita. Seorang ulama dia kata begini. Apabila Allah Ta'ala tidak memberikan kamu ujian yang berat-berat, ketahuilah bahawasanya kamu sedang diuji oleh Allah untuk membantu mereka yang berada dalam ujian yang berat. Itulah ujian kita. Kalau kita lalai dengan ketenangan, habis rupa Allah. Rosak binasa. Daripada Muhammad Zubir Aizam. Banyak soalan ni, subhanallah. Hari cuti ni. Maaf Ustaz, soalan luar daripada tajuk. Pada pakaian uniform saya ada tulis Allah dan Muhammad. Boleh ke saya bawa masuk pakaian tersebut dalam tandas? Tak boleh. Sebab ada yang kata tak boleh. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Jadi macam mana ketika nak masuk tu, kalau takkan nak koyak, tutup. Dan kalau boleh, jangan bawa langsung. Tutup ni kaedah terakhir lah. Kalau boleh tangan. Memang tak boleh. Bawa nama Allah. Tak boleh. Rahman. Rosmah Rahman. Soalan, bagaimana jika kita berikhtiar dengan benda yang mudarat dan ada unsur haram? Kemudian kita tawakal. Itu salah dah tawakal tu. Kita akan baca pada pekerjaan nanti. Yang ketiga. Kita tawakal dengan melakukan perkara haram. Salah dah. Tak boleh pakai. Yang itu bukan tawakal. Yang itu kita tak baca lagi. Sebab ada 3 rukun tawakal kan. Tauhid, kelakuan hati dan pekerjaan. Pekerjaan tu nanti kita akan baca. Dan dia menolak perkara-perkara bertawakal atas benda haram. Dia mencuri tapi tawakal pada Allah tak ada. Tak boleh terima begitu. Seterusnya soalan, Ustaz, boleh ke kita mohon Allah jangan uji kita dengan ujian yang kita tak mampu tanggung? Takut dengan ujian tu buat kita jadi jauh dengan Allah Ta'ala. Boleh. Ya Allah, Tuanku, ujilah aku dengan sesuatu yang aku mampu tanggung. Ya Allah, Tuanku, kuatkanlah hati aku dalam menerima ujianmu. Boleh. Dan memang Allah Ta'ala tak pun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak, Allah Ta'ala tidak akan bebankan kamu dengan sesuatu yang kita tak mampu. Ayat ni nak beritahu pada kita, segala ujian Allah Ta'ala beri sebenarnya kita mampu tanggung. Tapi oleh kerana kita tak pernah pushing the limit, maka kita rasa ujian ni terlalu berat sehingga kita tak mampu nak tanggung. Allah Ta'ala lebih kenal diri setiap hamba daripada hamba sendiri. Sebab tu orang yang kecewa dengan ujian ni sebenarnya mereka tak kenal diri mereka. Allah lebih kenal. Allah lebih dekat daripada kita. Allah cipta kita. Allah yang bentuk hati kita macam mana. Soalan, Ustaz nak tanya, adakah kita digelar membunuh diri jika ambil vaksin pertama sudah ada tanda pernafasan dan badan kita lemah? Bagi kali kedua kita ambil juga kerana mengikut arahan, walaupun sudah kita maklum yang bertugas yang kita ambil vaksin, 2 kemungkinan mati dan memang sah hati. Tak nama bunuh diri. Bukan bunuh diri. Kita berubat ke hospital kan, berapa ramai yang buat pembedahan? 50 dah. Dia, ayah kena bedah. Doktor beritahu anak. Dia kata, Tuan, ayah tuan ni kena bedah. Tapi chances pembedahan 50-50. Bedah juga. Ada bunuh diri. Bukan. Itu usaha. Usaha nak baik. Nyawa sisi Allah. Tak boleh kata bunuh diri begitu. Kalau tidak, anak bunuh ayah tu. 50-50 tu. Bedah juga. Itulah jalannya nak selamatkan diri. Puan Rozani Nasruddin, Ustaz nak mohon pencerahan. Ada juga di kalangan agamawan yang berbeza pandangan menyebabkan orang awam jadi keliru tentang satu-satu isu. Sebab tu Islam kena hidup dengan jemaah. Nak sebut banyak-banyak kali. Agamawan yang duduk di atas stand sendiri. Tak nak berkait dengan satu jemaah. Maka agamawan ini dia akan membawa fitnah. Kerana setiap orang mempunyai pendapat yang berbeza. Kalau nak raikan semua pendapat, maka kita akan mewujudkan kelompok yang banyak. Sebab tu dalam Islam, mematuhi arahan pemerintah itu satu kewajipan. Dan apabila asatizah duduk di bawah satu jemaah yang tujuannya untuk menegakkan Islam, maka semua keputusan jemaah tu menjadi keputusan dia. Jadi ilmu lain ni. Apabila
asatizah enggan duduk dalam mana-mana jemaah. Bukan dalam mana-mana jemaah, dalam jemaah gerakan Islam. Maka mereka sentiasa akan memberi pandangan yang berbeza. Kerana berbeza orang yang melibatkan diri dengan masyarakat dengan orang yang melibatkan diri hanya dalam Facebook macam mana ni. Duk cakap dia dalam Facebook. Kita tidak pergi menyelami permasalahan rakyat. Kita tidak menyelami permasalahan Islam secara detail. Berbanding dengan orang yang sentiasa turun ke lapangan, melihat sungguh secara nyata masalah. Lalu dengan ilmu yang dia ada, dia boleh memahami dan boleh memberikan solusi yang terbaik dengan ilmu yang dia ada. Orang yang ada ilmu tapi tidak terjun di kalangan masyarakat, mereka tidak akan mampu untuk menggarap ilmu dia supaya memberi solusi yang terbaik pada masyarakat. Dia hanya melihat pada sudut pandang dia je. Cuba tengok macam ni. Satu keadaan, satu kejadian, seorang melihat pada satu pandangan, dibandingkan dengan 10 orang melihat pada banyak pandangan, lalu 10 orang ni bermesyuarat. Keputusan yang keluar oleh 10 orang ni dengan keputusan yang keluar daripada dia seorang pasti berbeza. Kita nak ikut yang mana? Ikut yang jemaah. Kenapa? Kerana jemaah menilai pada sudut yang lebih luas. Yang kita kena cukup memahami perkara tersebut. Bila berlaku perbezaan-perbezaan di kalangan asatizah ni, anda nasihatkan kembali kepada pendapat jemaah. Jemaah yang menggerakkan Islam dalam bab ilmu asas tak apalah, sebab dia dah ada khilaf yang telah selesai di kalangan ulama. Tapi dalam bab isu semasa ni, kembalilah kepada pendapat yang terhasil daripada jemaah. Dan pendapat yang terhasil daripada cakap begini kan, yang ni tak boleh dijadikan panduan sangat. Dia kena tengok pendapat yang keluar daripada jemaah. Semua orang nak bercakap masa ni, itu masalah ni. Kita ni zaman takhasus. Takhasus nantinya tak ada orang tahu semua perkara. Bila tak ada orang tahu semua perkara, yang tahu sikit-sikit perkara ni dikumpulkan supaya apabila ada satu isu, maka yang tahu tu boleh membantu yang lain. Apabila dengar hujah tersebut, maka mereka boleh membantu untuk untuk menguatkan lagi hujah tersebut. Lalu muncullah satu jemaah yang sentiasa memberi solusi yang terbaik. Kalau duduk seorang-seorang, isu yang tak tahu pun dia nak jawab, macam mana? Pening kepala. Sebab tu ada ulama ilmi dengan ulama haraki ni. Ulama ilmi, mereka ialah tahu bab ilmu. Tapi dalam bab gerakan Islam, dia adalah ilmu yang berbeza. Sebab tu kitab-kitabnya berbeza. Kitab-kitab haraki ni berjeman ni. Seperti mana banyaknya kitab ilmu, kitab haraki pun banyak juga. Semua tu ilmu. Baik. Jadi kita orang awam ni buat macam mana? Inilah fitnah akhir zaman. Jadi bila fitnah akhir zaman ni, Nabi sebut lah, bila berlakunya kacau bilau di kalangan manusia, so apa aku nak buat? Cari jemaah Islam, berbai'ah dengan mereka. Kata Nabi SAW. Cari jemaah Islam dan berbai'ah dengan mereka. Baik. Wallahu ta'ala ala. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrika wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan hayyan layyinan bi ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunlah dosa besar kami, ya Allah, dosa kecil kami, ya Allah, dosa yang terlihat dan dosa yang tersembunyi, ya Allah. Ampunlah dosa yang kami lakukan ketika iman kami dalam keadaan lemah, ya Allah. Ampunlah dosa yang kami lakukan dalam keadaan iman kami lemah, ya Allah. Ampunlah dosa yang kami lakukan dalam keadaan kami tak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah satu-satunya yang mampu mengampunkan dosa, ya Allah. Tidak ada nilai kami di sisi selain daripada-Mu jika Engkau tidak. Jika kami tidak ada nilai sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Pandanglah kami dengan pandangan kasih-Mu. Pandanglah kami dengan pandangan keampunan-Mu. Pandanglah kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kukuhkanlah jiwa-jiwa kami dengan agama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau permudahkanlah urusan dunia kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tentukanlah kebaikan pada sisa-sisa hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jauhkanlah perkara-perkara kejahatan dalam hidup kami, dalam sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tutupkanlah semua sumber rezeki yang haram lagi syubhah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bukakanlah seluas-luasnya rezeki yang halal lagi memberi manfaat, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau matikanlah kami dalam kalimah-Mu la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kubur sebagai tempat rehat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah akhirat sebagai tempat kehidupan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. كاملة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل